Nama awak kenapa? Umar. Umar. Umar berapa tahun? 8. Ayah Umar kata, Abah Umar kata, Umar ingat semua warna bendera-bendera dalam negara. Betul ke? Betul. Umar tahu tak bendera Netherlands? Tahu. Cuba sebut warna bendera Netherlands. Okey. Sebut. Merah, putih, biru. Bagus lah. Cuba sebut bendera Sweden. Sweden. Biru kuning. Bendera Arab. Arab. Arab Saudi. Arab Saudi. Putih hijau. Bendera Vietnam. Vietnam. Merah kuning. Andanya. Bendera Argentina. 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 Biru, putih. Lepas tu ada matahari kat putih. Biru, putih atau ada matahari? Senang dah kawan ke? Dah kawan panggil? Tu bukan kawan saya. Bukan kawan awak. Kalau Nigeria, dia duduk dalam benua apa? Nigeria. Afrika. Benua Afrika? Turki duduk dalam benua mana? Benua Eropah dengan Asia. Pandainya. Mesir benua apa? Mesir. Afrika. Mesir Afrika? Bukan Arab ke? Dia Afrika tapi cakap bahasa Arab. Oh, iya ke? Kalau Malaysia benua apa? Asia Tenggara. Dan bendera Malaysia? Warna? Warna bendera Malaysia. Easy. Merah, putih, biru, kuning. Bagus lah. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Umar memang genius lah Umar. Ya, Masya Allah. Memang genius. Umar ni. Orang Kuala Berang ni. Orang Basung. Betul tak orang? Pasung ke Basung? Basung. Nama awak kenapa? Umar. Umar berapa tahun? 8. Ayah Umar kata, Abah Umar kata, Umar ingat semua warna bendera-bendera dalam negara. Betul ke? Betul. Umar tahu tak bendera Netherlands? Tahu. Cuba sebut warna bendera Netherlands. Okey. Sebut. Merah, putih, biru. Bagus lah. Cuba sebut bendera Sweden. Sweden. Biru kuning. Bendera Arab. Arab. Arab Saudi. Arab Saudi. Putih hijau. Bendera Vietnam. Vietnam. Merah kuning. Andanya. Bendera Argentina. 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 Biru, putih. Lepas tu ada matahari kat putih. Biru, putih atau ada matahari? Senang dah kawan ke? Dah kawan panggil? Tu bukan kawan saya. Bukan kawan awak. Kalau Nigeria, dia duduk dalam benua apa? Nigeria.